Hakim ada sedikit rasa pelik. Bukan pelik apa, dia nampak rumah tu, yelah dah bertahun-tahun tak ada orang, tapi seakan-akan macam ada orang yang duduk, yang jaga rumah tu elok-elok. Kamera yang dia letakkan dekat tripod tu beralih sikit, tiba-tiba sengit sikit guys. Padahal waktu dia nak tekan button record tu memang dah jelas, dia kata confirm memang elok je kamera. Lepas dia offkan TV tu, dia nak tutup plug lah. Memang mengejutkan, plug tak on. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni, dan aku harap korang sudi untuk tonton video ni sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan guys. Dan kepada korang yang tengah tengok ni, yang belum lagi subscribe, bantu support dulu guys. Subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan aku nak bagi tahu kepada yang baru mengenali, sedikit disclaimer, penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Baik guys, sebelum aku memulakan penceritaan, aku nak minta maaf terlebih dahulu. Macam biasa juga, skrinnya sepanjang penceritaan ni, bila korang tonton ni, korang dengar ada bunyi-bunyi bising ke, atau mungkin ada apa-apa masalah teknikal ke yang aku tak dapat nak elakkan, aku minta maaf banyak-banyak guys, dan aku akan cuba perbaikilah setiap kelemahan dari semasa ke semasa guys. Okay, so tanpa buang masa, apa yang aku nak ceritakan guys kepada korang, nak kongsikan dalam video kali ni, kisah seram ni dikongsi dari seorang lelaki yang dikenali dengan namanya Hakim. Apa yang Hakim ni bagi tahu guys, pengalaman seram ni terjadi ke atas diri dia waktu tu pada tahun 2008. Dah agak lama, tapi kisahnya kisah benar. Memang itu yang dia lalui guys. Yang di mana pada tahun tu, tak ingat bulan berapa, Hakim ni dia pergi kat satu rumah. Rumahnya rumah besar. Tujuan dia pergi kat rumah tu sebab dia dapat job. Hakim ni dia merupakan seorang videographer, dan pada waktu tu dia ada dapat satu panggilan dari seorang ejen rumah ni, di mana ejen rumah ni minta dia datang kat rumah tu untuk buat macam rakaman lah, untuk shoot lah rumah tu, keadaan rumah tu, luar dalam semua. Sebab ejen tu nak gunakan video tu untuk dia buat jualan, sebab rumah tu nak dijual. Jadi dia panggil lah Hakim ni, sebab dia nak gunakan perkhidmatan Hakim ni sebagai videographer untuk shoot rumah tu, untuk digunakan video tu nanti. So dekat rumah tu lah guys, Hakim ni tengah-tengah buat kerja, dan dia didatangi dengan beberapa gangguan. Bukan gangguan je, tapi ada perkara pelik yang boleh dikatakan ajaib yang berlaku. So kalau korang nak tahu, korang kena tonton, dengarkan kisah ni sampai habis. Bila Hakim dapat panggilan, dia dapat job ni, dia pun excited. Dia pun sukalah sebab rezeki. Dia pun pergilah kat rumah tu mengikut hari dan masa yang telah ditetapkan oleh ejen tersebut. Bila dia sampai dekat rumah ni, Hakim agak impress juga sebab rumah ni besar. Tapi dekat sekeliling rumah tu guys, sunyi je. Dan dekat dalam kawasan rumah ni pula memang semak samun, kata Hakim. Memang rumah tu dah bertahun-tahun tak ada orang duduk, sampai kan boleh naiknya pokok-pokok dekat dalam rumah tu. Memang Hakim kata waktu tu dia ada sedikit rasa macam tak selesa pun ada, sebab dia seorang je dekat rumah tu. Dia ingatkan mula-mula ejen tu datang untuk tunjuk-tunjukkan dia apa semua, nak kena bagi kunci lah sebab dia nak kena masuk kan. Tapi guys, tak. Ejen tu hanya bagi kunci dekat Hakim melalui pos. Jadi nak tak nak, Hakim seorang je lah yang ada kat situ. Hakim pun tak buang masa, dia pun ambil segala peralatan dia, masuklah dalam rumah tu nak buat rakaman. Bila dia melangkah masuk je dalam rumah tu, dia buka je pintu guys, ada naik satu bau. Tapi bukanlah bau busuk, dia ialah bau rumah yang dah lama tak ada orang duduk. Rumah tu Hakim masih ingat lagi, dia 2 tingkat, dan dalam rumah tu banyak jugalah barang-barang perabot guys. Bila Hakim nampak keadaan rumah tu, dalaman dia, perabot semua macam tu, Hakim ada sedikit rasa pelik. Bukan pelik apa, dia nampak rumah tu, yelah dah bertahun-tahun tak ada orang, tapi seakan-akan macam ada orang yang duduk, yang jaga rumah tu elok-elok. Sebab nampak okey je. Ada meja makan, ada pinggan-pinggan, dan semuanya dalam keadaan yang tersusun elok. Jadi Hakim pun teruslah buat kerja. Dia buat rakaman tu dekat ruang tamu, lepas tu dari bilik ke bilik. Sepanjang dia buat kerja tu, dia buat rakaman tu, semuanya nampak tenang lah, okey je lah, tak ada apa-apa masalah. Sehinggalah dia masuk dekat satu bilik dekat atas,
Tapi bilik tu paling hujung. Dekat dalam bilik tu, Hakim dia pacakkan kamera dia guna tripod lah. Lepas tu dia macam lagi belakang sikit dan dia nak bercakap dekat kamera, nak cerita lah kan keadaan bilik tu tanpa dia pegang lah, dia sisa sikit dia nak bergerak. So bila tengah-tengah dia bercerita macam gesture badan dia yang dia masih ingat lah, berpusing sini, berpusing sana, tunjuk, dia perasan kamera yang dia letakkan dekat tripod tu beralih sikit, tiba-tiba sengit sikit kan. Padahal waktu dia nak tekan button record tu memang dah jelas, dia kata confirm memang elok je kamera. Dia berpusing sekejap, dia tiba beralih pula kamera tu. Hakim pun dia tak fikir yang buruk-buruk lah masa tu. Dia pun pergi dekat kamera dia pun betulkan. Tapi sebelum dia nak tekan record balik, dia nak tengok balik putih-putih yang dia dah rakam lah dekat bilik tu. Waktu dia tengok balik putih-putih yang dia rakam tu, Hakim agak terkejut juga. Sebab dia tengok dalam minit ketiga ke minit kelima macam tu, ada satu sosok misteri dekat dalam bilik tu juga. Yang di mana sosok tu dia nampak dekat minit tu berdiri betul-betul kat belakang dia. Lepas dia nampak je benda tu kat footage tu guys, Hakim tu berpusing macam, yelah dia jadi takut lah kan, terkejut tiba-tiba pula ada benda macam ni, siapa pula ni. Tapi bila dia pusing sekeliling dia tengok tak ada apa-apa. Untuk mengelakkan Hakim rasa lebih takut ke, lebih tak selesa ke, dia cepat-cepat dia kata dia set mind dia untuk fikir yang elok-elok. Dia rasa macam apa yang dia tengok tu macam pantulan diri dia. Kalau ikutkan dia kata memang tak logik lah. Sebab dia kata apa yang dia nampak tu, benda tu lagi tinggi daripada diri dia. Dan pula dekat dalam bilik tu tak ada apa-apa cermin pantulan apa benda ni. Tapi dia kata dia nak sedapkan hati dia punya pasal ya, sebab tengah buat kerja pun tak siap lagi kan. Jadi terpaksalah dia buat ayat macam tu untuk dia kawal minda dia supaya tak takut sangat. Dia pun tak tahu je lah, abaikan kejap. Dia pun sambung record, dah habis settle. Dia turun bawah pula, dia nak pergi dekat dapur. Dia nak shoot lah dekat ruang dapur tu. Waktu dia nak pergi dekat dapur tu, nak masuk lah ruang dapur tu, dia ada dengar bunyi TV terpasang kat depan. Memang ada TV guys, tapi yelah semuanya dalam keadaan yang off lah. Mana ada terbuka, dia pun tak tekan on ke apa. Dengar bunyi TV terbuka guys. Dia pun macam pelik, siapa pula yang buka TV ni. Tahu dia memang dia tak sentuh pula yang ada dalam rumah tu, tak ada nak on pun. Dia pun pergi jenguk kejap TV tu. Waktu dia pergi jengah kejap TV tu, tengok memang TV tu terpasang weh. Tapi yelah tak ada keluar apa-apa cerita lah. Dia yang warna kelabu tu yang yelah kan, tak ada signal, memang terpanjat. Dia pun offkan TV tu. Lepas dia offkan TV tu, dia nak tutup plug lah. Memang mengejutkan, plug tak on. Tapi macam mana TV tu boleh terpasang? Hakim masa ni dia dah mula rasa tak sedap hati dah. Perasaan dia dah lain dah. Dia pun pergi cepat-cepat lah sambung rakaman, buat kerja nak settle cepat. Dia pun rakam kat dapur apa semua, apa yang patut-patut lah guys. Dah siap, dah settle. Dia pun nak keluar daripada rumah tu. Waktu dia buka pintu nak keluar daripada rumah tu, dia dengar ada bunyi pintu bilik dekat tingkat atas dihempas. Kedegang kuat gila dia kata. Hakim pun dia rasa macam risau pula kalau dia keluar macam itu tanpa dia check apa-apa kan. Yelah nanti kan tak pasal-pasal dia dipersalahkan pula. Dia pun memberanikan juga diri dia guys, pergi dekat tingkat atas untuk pergi tengok bilik tu. Dia nak pastikan lah yang memang tak ada orang masuk ke, tak ada apa-apa rosak ke. Dan dia pun pergilah setiap bilik yang ada kat atas tu dalam keadaan elok lah semuanya. Bila dia buka pintu memang tak ada orang, tak ada apa, kosong. Dan bilik terakhir yang tadi dia shoot yang nampak benda tu pun dia pergi juga untuk dia periksa, pun sama, tak ada apa-apa lah. Lepas Hakim dah periksa semua bilik yang ada kat atas tu, dia pun turun bawah cepat-cepat. Dia pun keluar lah daripada rumah tu. Waktu dia nak keluar daripada rumah tu guys, nak tutup pintu dalam rumah tu ada tangga. Dia perasan ada satu sosok dekat tangga tu tengah berdiri sambil tengok dia. Dia confirm sangat walaupun dalam keadaan tu dia nak cepat nak keluar kan, tapi dia confirm dia nampak walaupun sekali pandang. Waktu dia nak tutup tu, yelah dia nak tengok-tengok keadaan rumah sekeliling semua kan. Dan masa tu lah dia tak nampak. Dia pun apa lagi,
Teruslah tutup pintu rumah tu, teruslah keluar daripada rumah tu, teruslah balik. Pada malam tu, Hakim nak tengok balik footage yang dia rakam, hasil-hasil kerja dia lah. Sebab dia nak buat edit, nak susun elok-elok, dia akan cek satu-satu dulu. Waktu dia cek satu-satu footage, separuh daripada tu memang okey. Tapi beberapa footage ni memang sangat mengejutkan. Selain daripada footage yang ada berdiri belakang dia tu, ada juga dia nampak bukan footage tu je, tapi ada juga dekat footage yang lain, beberapa footage lain lah, dia dalam 2-3 lagi, di mana dekat bilik yang sama ada satu sosok perempuan rambut panjang berdiri dekat tengah-tengah. Bila Hakim tengok footage tu ada benda macam tu, dia nak zoom tau, dia nak pastikan. Pelik dan ajaibnya, bila dia zoom tu, footage tu tiba-tiba bergegar, video tu bergegar, lepas tu terus pop, dia terus blank, jadi gelap. Hakim tak puas hati, dia memang selidip tu footage tu, dia patah balik ke minit yang sama semua, tak macam tu. Lama kelamaan dia jadi takut pun ada. Masa tu Hakim memang bingung sangat tau, dia macam yelah terfikir apa yang tak kena dengan rumah ni. Nasib baiklah waktu dia buat rakaman tu tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada gangguan yang dahsyat-dahsyat yang menimpa diri dia lah, yang membuatkan diri dia cedera ke apa ke. Tapi yelah, dia rasa macam takut fikir benda ni, pasal apa benda tu. Esok paginya guys, ejen hartanah tu dia call Hakim, dia hubungi Hakim, dia bagi tahu dengan Hakim video-video yang Hakim ambil kat rumah tu jangan proceed dulu. Hakim pelik, kenapa pula jangan proceed dulu? Kan video ni dia nak guna juga, ejen tu nak guna kan, nak buat jualan rumah tu. Dia pun tanyalah kenapa ejen tu pun bagi tahu dekat dia, rumah tu sebenarnya saya baru dapat tahu daripada owner, rumah tu masih lagi dalam siasatan. Hakim macam pelik, siasatan apa, dia tanyalah. Rumah ni ada kes. Ejen hartanah ni pun dia ceritalah dengan Hakim, yang di mana dia baru dapat tahu info ni. Pemilik lama rumah tu dia seorang perempuan, dan dia ditemui meninggal dunia dekat dalam bilik. Tapi apa puncanya tak tahu, sama ada sakit ke ataupun ada insiden lain ke, memang tak tahu. Tapi yang pasti memang itulah kejadian yang berlaku kat rumah tu. Hakim pun macam aduh, kenapalah benda ni baru tahu. Dia dah pergi masuk, dah buat rakaman. Yelah sebab ejen dia bagi tahu, dia pun baru dapat tahu, benda pun dah jalan. Jadi okey lah, dia pun cakap dengan ejen tu tak apalah, nanti kalau dah ready, rasa dah okey, bagi tahulah, dia akan siapkan lah kerja ni bagi komplit. Jadi bila dah habis perbualan, Hakim pun cek lah footage tu lagi sekali, cek satu persatu apa semua. Yang pelik dan ajaibnya guys, macam aku bagi tahu di awal video tadi guys, pasal kisah ni, kebanyakannya footage yang Hakim record, yang Hakim buat rakaman, hilang macam tu je. Macam contoh lah dia buat 5 video. Waktu tadi mula-mula dia check, ada 1-2 tu ada macam sosok apa semualah kan, tapi still lagi boleh on tengok 5 video ni. Bila dia nak check balik, nak sidik balik, 4 daripada 5 hilang. Umpama macam tu lah guys. Itu yang pelik tu. Tapi masa tu Hakim dia tak adalah rasa stres sangat, sebab ejen rumah tu dah kata hold dulu. Cuma dia risau jugalah, mana tahu nanti dah okey, macam mana kan, nak tak nak dia kena pergi balik lah buat rakaman. Hakim bagi tahu alhamdulillah lah guys, memang rumah tu apa yang dia dapat tahu daripada ejen tu kata belum boleh dijual waktu tu lah. Lepas tu dia tak tahulah apa yang berlaku, dan alhamdulillah lah dia kata, jadi tak payahlah dia susah nak pergi kat rumah tu buat rakaman lagi. Sebab memang apa yang dia lalui waktu dia kat rumah tu walaupun taklah begitu ekstrim sangat, tapi itulah yang jadi. Itulah perkongsian untuk kesasaran dalam video kali ni. Jadi aku harap korang yang tengah tengok ni sudi-sudi komen untuk bagi penilaian pasal kisah ni. Dan aku harap juga kepada korang yang tengah tengok ni, kalau ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang nak kongsikan, boleh emailkan di Faiz Cerita atau boleh DM Faiz Cerita. So guys, aku minta maaf banyak-banyak jika sepanjang penceritaan dalam video kali ni ada bunyi bising ataupun ada masalah teknikal di mana-mana yang aku tak perasan. Aku minta maaf dan aku akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa untuk beri yang terbaik buat korang yang sudi untuk menonton video-video yang ada di Faiz Cerita. So guys, jangan lupa guys, untuk korang yang tengah tengok ni, bantu support, subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Itu saja untuk dalam video kali ni. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune, support Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys, InsyaAllah. Assalamualaikum.